di sini. Okay, ini adalah sesi senior bersama junior. Okay, di mana kamu akan menjalankan beberapa aktiviti yang telah disediakan oleh MPP. Cuma satu sahaja, apabila arahan diberikan, saya mohon tidak ada seorang pun yang bercakap, sibuk berbual. Sekiranya arahan diberikan kamu bercakap, sibuk, maka MPP tidak akan teruskan aktiviti sehingga semuanya senyap. So saya berikan kuasa ini kepada MPP. Sekiranya pelajar bising semasa kamu bagi arahan, kamu stop dulu. Stop. Kamu berhenti dulu. Jadi kalau mereka benar, kalau tak nanti semua benar saja tak boleh juga kamu buat aktiviti untuk hari ini. So ini adalah peluang kamu untuk berkenalan dengan senior. Nanti tanya mereka masa sesi soal jawab, tanya mereka tentang apa yang kamu nak tanya tentang pelajaran ke, bagaimana ke, apa itu semua. Apa muka orang semua serius hari ini? Ya. So semua ini akan dikendalikan oleh MPP, tetapi cikgu-cikgu kamu akan berada di sini. Untuk kami memantau sahaja. So arahan kami dengar daripada MPP. Itu saja daripada saya. Dan apa sih abstrak. Selamat pagi semua. Kepala Flow 6 dan Upper 6. Jadi hari ini seperti yang saya semalam, kita ada beberapa aktiviti yang akan kita lakukan bersama bagi sesi perkenalan bersama. Saya harap semua dapat bekerja sama. Mana cakap sombong. Tak masuk. Jadi sebelum kita memulakan aktiviti, saya nak memperkenalkan jawatan kuasa MPP kita dulu boleh. Saya minta semua MPP berdiri. Kita mula dengan yang atas dulu. Hello, selamat pagi kepada semua yang berada di sini. Bagi yang tidak mengenali saya, nama saya adalah Maris Sadadil. Saya merupakan yang ketua perwakilan pelajar tingkatan 6 dan saya kelas KB. Nama saya Asmarina Natasha. Saya dari kelas 6 SD dan saya merupakan kepala yang dipertuan. Pagi datang tentang saya lagi yang jadi saya sudah sahabat hadis perwakilan pelajar tingkatan 6. Selamat pagi semua. Nama saya Syamimi. saya merupakan Adik Syazwe. Nama saya Dewa Anwar Nasib. Saya di kelas 6A. Saya merupakan benar hari ini. Hai semua, nama saya Justus Mampui, saya Justus dari kelas 6 AB dan saya penolong benar hari ini.
Cikgu. Gambar. Satu, dua, tiga. Okey. Masuk.